Hai, saya Amir Lokman daripada Zaman Motor. Bersama saya Mercedes CLA 45S 4MATIC. Dan kereta ini juga didatangkan dengan warna silver lah. Okay. So seterusnya kita bercerita tentang dia punya sport rim. Sport rim dia saiz 19 dan juga didatangkan dengan AMG caliper brake. Ini 6 piston tau. Exterior yang kita boleh tengok, first kali dia datangkan dengan 3 LED lampu depan lah. Okay. Dan dia punya ada satu daylight. Dia punya front grille, dia berbeza daripada yang model sebelum dia. Yang ni lebih nampak lagi garang dan sporty lah. Okey, kalau bandingkan sebelum ni. Kita ni datangkan dengan 2.0 liter turbocharged 4 inlane. Special sekali kat kereta ni ialah one man one engine. Okey. Dia punya boot belakang ni seluas 500 liter tau. So korang boleh masuk macam-macam barang dalam ni. Kereta ni juga didatangkan dengan AMG exhaust system tau. So memang sedap lah bunyi dia. So kita cerita pasal dia punya interior pula lah. Okay, first kali kita cerita pasal dia punya seat. Seat dia kalau korang tengok, dia punya kesesaan tu memang tinggi lah. Sebab dia panggil apa? Bucket seat. Lepas tu dia ada memory seat juga kat sini. So korang boleh adjust lah. Depan, belakang. Ataupun korang boleh set lah. Nombor 1, 2, 3 dia ada memory dia. Dan seterusnya kita cerita pasal dia punya multifunction steering. Okay, dia punya adjust mode tau. Dia ada 6. Sleeper, individual, comfort, sport, sport plus dan juga race lah. Okay. Ini dia punya head unit dan meter kalau korang tengok dia bercantum lah. Okay. So nampak lagi kemas dan unik. Dan juga dia ada banyak kompartmen lah. Sini korang boleh letak barang. Ini juga dilengkapi dengan sunroof. Okay, siapa yang berminat kereta ni boleh hubungi saya lah dekat nombor yang tertera dekat bawah. Okay. Ingat kereta, ingat zaman.